Bismillahirrahmanirrahim. Terlebih dahulu saya ingin meratangkan setinggi-tinggi penghargaan kepada pensyarah khusus keterampilan berbahasa iaitu Encik Muhammad Aizan bin Hamid atas bimbingan dan peluang yang diberikan kepada kami untuk melaksanakan pentadsiran berterusan bagi tugasan 2 iaitu pengucapan awam berbentuk sarahan yang bertemakan memimpin pembelajaran dalam era digital dan kecerdasan buatan AI. Sebelum saya meneruskan bicara, izinkan saya memulakan syarahan ini dengan serangkap pantun pemuka kata. Budak-budak berkejar-kejar, di waktu senja takut buaya. Kalau kita rajin belajar, tentu kita akan berjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang dihormati Encik Muhammad Aizan bin Hamid selaku pensyarah khusus PMMB 1134 keterampilan berbahasa serta rakan-rakan sekalian yang saya hormati. Pada era globalisasi yang semakin pesat ini, dunia pendidik sedang mengalami perubahan yang amat ketara. Perkembangan teknologi digital telah membawa satu revolusi besar dalam sistem pendidikan sehingga mengubah cara ilmu disampaikan, diterima dan dikembangkan. Jika dahulu proses pembelajaran lebih tertumpu kepada penggunaan teks dan kaedah pengajaran tradisional, kini sistem pendidikan telah berkembang seiring dengan kemajuan teknologi digital seperti internet, aplikasi pembelajaran dalam talian serta penggunaan kecerdasan buatan atau artificial intelligence iaitu AI. Perkembangan ini telah membuka peluang yang luas untuk meningkatkan keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran. Namun begitu, kemajuan teknologi ini juga memerlukan guru memberikan peranan yang lebih besar sebagai pemimpin pembelajaran bagi memastikan teknologi digunakan secara bijak dan beretika. Sehubungan dengan itu, tajuk syarahan saya pada hari ini adalah memimpin pembelajaran dalam era digital dan kecerdasan buatan AI. Melalui syarahan ini, saya akan menguraikan beberapa perkara penting iaitu kepentingan teknologi digital dalam pendidikan, peranan kecerdasan buatan dalam pembelajaran, cabaran yang dihadapi dalam era digital serta peranan guru sebagai pemimpin pembelajaran. Hadirin yang dihormati sekalian, teknologi digital memainkan peranan yang sangat penting dalam meningkatkan keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran pada masa kini. Penggunaan peralatan teknologi seperti komputer, tablet, projektor serta internet telah menjadikan proses penyampaian ilmu lebih menarik dan interaktif. Sebagai contoh, guru boleh menggunakan berbagai bahan multimedia seperti video pembelajaran, animasi serta simulasi bagi membantu murid memahami suatu topik dengan lebih jelas. Kaedah ini bukan sahaja memudahkan pemahaman murid, malah dapat meningkatkan minat mereka terhadap pembelajaran. Selain itu, teknologi digital juga membolehkan murid mengakses berbagai sumber maklumat dengan lebih mudah melalui internet. Murid dapat mencari bahan rujukan tambahan seperti artikel, video, pendidikan dan buku digital yang dapat membantu mereka memahami sesuatu topik dengan lebih mendalam. Oleh itu, penggunaan teknologi digital dalam pendidikan bukan sahaja memudahkan proses pembelajaran, malah mampu melahirkan murid yang lebih kreatif, aktif serta berfikiran kritis. Hadirin sekalian, selain teknologi digital, perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence iaitu AI juga semakin mendapat perhatian dalam bidang pendidikan. Kecerdasan buatan merupakan teknologi yang membolehkan sistem komputer menjalankan tugas yang biasanya memerlukan kecerdasan manusia seperti menganalisis maklumat, membuat ramalan serta memberikan cadangan penyelesaian. Dalam bidang pendidikan, teknologi AI mampu membantu menyediakan pengalaman pembelajaran yang lebih berkesan dan bersesuaian dengan tahap kemampuan setiap murid. Sebagai contoh, terdapat aplikasi pembelajaran yang menggunakan teknologi AI untuk menilai tahap penguasaan murid terhadap sesuatu topik. Berdasarkan penilaian tersebut, sistem akan menyediakan latihan yang bersesuaian
dengan tahap kebolehan murid. Dengan cara ini, murid dapat belajar mengikut kemampuan masing-masing dan tidak ketinggalan dalam pembelajaran mereka. Di samping itu, teknologi AI juga dapat membantu guru dalam menyediakan bahan pengajaran serta menganalisis pencapaian murid dengan lebih cepat dan sistematik. Hadirin yang dihormati, walaupun teknologi digital dan kecerdasan buatan membawa pelbagai manfaat kepada dunia pendidikan, namun terdapat juga beberapa cabaran yang perlu diberikan perhatian. Antara cabaran yang sering terdapat ialah penyalahgunaan teknologi dalam kalangan pelajar. Kemudahan akses kepada internet boleh menyebabkan pelajar terdedah kepada pelbagai maklumat yang tidak sesuai atau maklumat yang tidak sahih. Selain itu, penggunaan gadget secara berlebihan juga boleh menyebabkan pelajar menjadi terlalu bergantung kepada teknologi sehingga menjejaskan tumpuan mereka terhadap pembelajaran masing-masing. Tambahan pula, lambakan maklumat dalam internet menuntut pelajar mempunyai kemahiran berfikir secara kritis bagi menilai kesahihan sesuatu maklumat. Oleh itu, semua pelajar perlu dibimbing agar menggunakan teknologi secara bijak dan lebih bertanggungjawab supaya teknologi dapat dimanfaatkan secara positif dalam pembelajaran harian mereka. Hadirin sekalian, dalam menghadapi era digital yang semakin mencabar ini, guru memainkan peranan yang amat penting sebagai pemimpin pembelajaran. Guru bukan sahaja bertanggungjawab untuk menyampaikan ilmu pengetahuan kepada murid, malah turut berperanan membimbing mereka agar mampu menggunakan teknologi secara bijak dan berhemah serta bertanggungjawab. Sebagai pemimpin pembelajaran, guru perlu sentiasa meningkatkan pengetahuan dan kemahiran mereka dalam bidang teknologi digital. Guru perlu bersedia mempelajari berbagai aplikasi dan platform pembelajaran yang dapat membantu meningkatkan keberkesanan pengajaran. Selain itu, guru juga perlu membimbing murid supaya mempunyai kemahiran berfikir secara kritis, kreatif serta mampu menyelesaikan masalah. Kemahiran ini amat penting agar murid tidak hanya bergantung pada teknologi semata-mata, sebaliknya mampu menggunakan teknologi sebagai alat untuk mengembangkan potensi diri mereka. Dengan kata lain, guru perlu menjadi ejen perubahan yang mampu memimpin generasi muda menghadapi cabaran dunia yang semakin dipengaruhi oleh teknologi masa kini. Hadirin yang dihormati sekalian, sebagai rumusan kepada syarahan saya ini, dapatlah kita simpulkan bahawa teknologi digital dan kecerdasan buatan AI telah membawa perubahan yang sangat besar dalam dunia pendidikan. Perkembangan ini membuka pelbagai peluang baru dalam meningkatkan keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran. Walau bagaimanapun, penggunaan teknologi juga perlu disertai dengan bimbingan yang betul agar tidak menimbulkan kesan yang negatif kepada pelajar. Oleh itu, guru sebagai pemimpin pembelajaran perlu memainkan peranan yang sangat penting dalam memastikan teknologi digunakan secara bijak dan berkesan dalam pendidikan. Sebagai bakal pendidik, kita perlu bersedia untuk menghadapi cabaran era digital dengan meningkatkan kemahiran teknologi, memperkukuhkan ilmu pengetahuan serta sentiasa berusaha melahirkan generasi yang berfikiran kreatif dan berdaya saing. Akhir kata, marilah kita bersama-sama memanfaatkan kemajuan
teknologi sebagai satu peluang untuk memartabatkan pendidikan dan melahirkan generasi masa hadapan yang lebih cemerlang. Sekian, terima kasih.